Ada juga yang dakwa orang Indonesia ni menghampiri IQ gorila. Perkara ni sebenarnya diberitahu oleh doktor bedah saraf di Indonesia yang bernama Ryu Hassan. Apa yang diberitahu, purata IQ rakyat Indonesia ni dulu agaknya tinggi tapi sekarang telah menurun secara mendadak dari 100 lebih kepada 78 je. Jadi saya pun tertanya-tanya jugalah, macam mana doktor ni mengukur IQ orang Indonesia ni sama dengan gorila? Adakah guna kaedah yang sama atau kaedah yang berbeza? Jadi hari ini saya akan cuba terangkan sikit macam mana IQ sebenarnya diukur dan kenapa perbandingan IQ manusia dengan haiwan ni termasuk gorila memang tak boleh dibuat perbandingan. Okey, pertama sekali kita kena faham apa itu IQ. Okey, IQ atau nama panjangnya Intelligence Questions adalah satu nilai yang diperolehi melalui ujian psikologi yang sangat terperinci. Ujian IQ ni bukan boleh dibuat secara suka-suka jika kita ingin jadikan sebagai fakta. Benda ni mesti dimongokkan oleh pakai psikologi melalui kajian terhadap ribuan orang, kemudian disemak dan ditambah baik berkali-kali supaya hasilnya tepat untuk dijadikan fakta. Dalam ujian IQ manusia, ada beberapa komponen penting yang dinilai. Antaranya adalah kebolehan menyelesaikan masalah, pemikiran logik, kefahaman bahasa, kemahiran matematik asas, ingatan kerja dan juga kelajuan seseorang untuk memproses maklumat. Semua bahagian ni akan digabungkan untuk menghasilkan satu skor dan kebanyakan IQ manusia yang normal ni berada dalam lingkungan 85 hingga 115. Sekarang, bila kita sembang tentang IQ haiwan pula, ramai yang tak sedar yang haiwan ni tak mengambil ujian IQ seperti manusia. Yelah, sebab mereka tu bukan manusia, jadi mereka ni tak faham bahasa manusia, tak boleh buat ujian matematik dan tak boleh selesaikan tugasan praktikal seperti manusia. Jadi, untuk haiwan, saintis ni menggunakan satu set ujian yang berbeza. Mereka akan uji tingkah laku haiwan melalui perkara seperti kemampuan mencari jalan keluar maze, penggunaan sesuatu alat, ingatan lokasi makanan serta keupayaan mereka menyelesaikan puzzle yang direka khusus untuk spesies tersebut. Disebabkan ujian haiwan dan manusia ni berbeza secara total, jadi kita tak boleh ambil keputusan ujian haiwan dan terus bandingkan dengan skor IQ manusia. Sebab cara interpret IQ manusia dan haiwan ni tak sama. Kadang-kadang tu juga ada dalam dokumentari atau artikel popular, saintis akan buat perbandingan sekadar untuk memudahkan orang ramai faham. Okey, seperti katakan kecerdasan seekor gorila lebih kurang sama dengan manusia berumur 3 tahun. Tapi, tu bukanlah skor IQ yang sebenar. Ia lebih kepada analogi je untuk kita mudah faham. Jadi, pada pandangan saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh doktor tu mungkin satu bentuk mainan politik dan bukan daripada jurnal akademik. Tak ada mana-mana kajian psikologi yang sah pernah mengukur IQ manusia dan gorila ni menggunakan sistem yang sama. Jadi, mustahillah untuk kita buat perbandingan seperti itu dari sudut saintifik.